Sepak mula daripada SSMP. Cuaca yang agak cantik pada petang ini. Perangkap offside dan disedari oleh Nurhani. Adriana mencuba. Gol! Satu tendangan yang cukup cantik daripada Adriana. Tenang di situ. Gerakan yang cukup baik daripada Adriana. Berseorangan di atas. Sepakan yang lambungan yang cukup cantik. Kita boleh lihat berjaya menewaskan penjaga gol SSMP. Adriana diapit dua pemain pertahanan, tetapi berjaya meloloskan diri dan melakukan sepakan yang cukup cantik ke gawang SSMP dan memberikan satu jaringan buat Penang Real CJ. Adriani melakukan lontaran ke dalam bagi SSMP. Cari Kalisha. Dihimpit dua orang pemain. Siti Nobalkis mencari. Dan cobaan yang cukup cantik. Tendangan yang menarik dilakukan oleh Anissa. Kita lihat hasil daripada tolakan Siti Balkis memberi kepada Anissa dan akhirnya berjaya menewaskan penjaga gol Penang Real CJ. Sepakan yang cukup menarik, yang Kisha cuba merebut bola, gagal. Dipintas Nuraina. Kalisha membawa ke tengah. Kalisha mencari rakan. Tolak kepada Siti Balkis dan berjaya akhirnya Siti Balkis menjaringkan gol yang kedua buat SSMP. Pemain yang cukup lincah di atas padang, mencari ruang dan akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik. Pujian harus diberikan kepada Kalisha. Tolakan daripada tengah dan berjaya mencari Siti Balkis. Penang Real CJ melakukan satu pertukaran yang mengeluarkan Anis berjersey nombor 10 dan memasukkan Diana jersey nombor 25. Serangan itu dia. Nampaknya berlaku sedikit kekecewaan. Serangan yang percubaan yang cantik. Siti Balkis. Itu dia Nurhani yang berada dalam kawasan offside. Satu gerakan yang amat baik sebenarnya jika kita lihat, tetapi malangnya Nurhani
sudah berada dalam kedudukan offside dilakukan oleh Adriana. Nampaknya ada berlaku sedikit tolakan di situ. Kita lihat layangan kad kuning yang kedua bagi pemain mengambil sepakan percuma. Cuba. Oh, tidak. Gagal sepakan Nurhani. Cuba mencari palang ataupun gawang Penang Real CJ. Kalisha. Sekali lagi kita lihat sepakan percuma daripada Nurhani. Okey, kita lihat sepakan percuma Penang Real CJ mengeluarkan Nur Kristina dan membawa masuk Nurul Natasha. Itu dia tiupan whistle penamat yang diberikan oleh pengadil perlawanan dan juga seterusnya memberikan kemenangan kepada SSMP dengan membawa pulang 2 gol dan Real CJ ataupun Penang Real CJ membawa pulang 1 gol. Itu dia kata-kata terakhir. Jadi kita akan bertemu lagi pada perlawanan yang seterusnya. Assalamualaikum daripada saya, daripada Stadium MPAJ Pandan Perdana.